Hai, berjumpa saya sekali lagi untuk ruangan Yati Senarai Tinggi. Hari ini saya akan buat tutorial, tapi sebelum pergi pada tutorial, saya akan perkenalkan produk terbaru daripada Senarai Tinggi, iaitu marker pen eyeliner. So, marker pen eyeliner ni bentuk dia memang macam pen, tapi bukan untuk dilukis oleh anak-anak kita. Dia dilukis untuk di mata kita, biar cantik gitu. So, kelebihan pen ni ialah dia punya berus ni memang bila kita apply, dia senang sangat untuk kita shape ikut bentuk yang kita nak. Okay, siapa yang beli marker pen ni, dia akan dapat free this one. Okay, apa benda ni? Yang ni ialah celak. Celak ni special sikit sebabnya hujung mata dia sangat-sangat halus. Dan yang paling best, kedua produk ni ialah waterproof. Sebab weather Malaysia kan panas. Basically ramai yang komplain, dia kata bila pakai celak, dia punya celak tu dia akan cair tau. Dia jadi macam cheesecake. So celak yang ni dia tak akan membuatkan muka kita dapat comot, mata kita berbelak sebab dia waterproof lah. So, apa kelebihan yang lain daripada pen liner yang ada kat market ialah, pertama dia punya berus dia, lepas tu dia senang shape dan dia tak keras. Sebab saya banyak pakai pen liner bila yang jenis terlalu hard depan, bila kita apply kan dia kesat. Lepas tu pedih. Especially skin yang sensitif. Okay, Elegant Makeup Marker Pen Eyeliner ni, dia ada 3 set. Iaitu set A, yang mana you akan dapat marker pen ni warna black. Manakala untuk pencil eyeliner ni warna black juga. Set B pula, you akan dapat warna dark brown untuk marker pen. Untuk pencil liner, you akan dapat black. Manakala set C ialah marker pen warna black dan juga waterproof eyeliner tu warna dark brown. So ini colour yang ada. Basically warna dark brown ni memang warna dia pun intense. You all jangan risau. Dan kelebihannya ialah dia nampak lebih natural instead of warna black. So you all boleh try ya untuk teknik baru ni, dah hitam je kan. So sehari ni saya akan tunjuk apakah common mistake yang biasanya perempuan buat bila kita pakai celak. Sebab celak ni fungsi dia ialah untuk buat mata kita nampak besar. Tetapi bila kita salah pakai, end up mata kita akan nampak lagi kecil tau. Saya akan share hari ni bagaimana trik dia untuk enlargekan bukaan mata tu hanya dengan menggunakan celak sahaja. Okay, stay tune dan tengok sampai habis, okay? Okay, so first thing ialah penggunaan pen eyeliner. Apa yang common mistake orang akan buat ialah biasanya kita tak buat echo di hujung. Kita buat betul-betul ikut shape mata. Bila kita buat liner macam ni, mata kita akan nampak lagi kecil daripada normal. Dan mistake nombor 2 yang sangat ramai orang suka guna ialah dia akan buat banyak lengkungan besar di tengah. Basically dia akan buat mata kita nampak macam kecil lah. Next ialah bila kita pakai eyeliner, kita suka tinggalkan ada gap di hujung sini. Maksudnya ni dia tak kena celak kan. So dia nampak lagi kecil lah mata kita. Bila kita pakai celak pensel, kita pakai celak ni, kita selalu letak kat celak bawah ni acah-acah je. Macam tu. Lepas tu dia tak habis semua. Banyak orang kita pakai celak macam tu. Maksudnya dia ada gap in between sini dengan sini. So dia sikit je. So celak ni macam ni lah. Ini adalah 2 mistake yang biasa sangat orang buat. Dan satu lagi, celak yang biasa kita pakai dia akan buat mata kita nampak lagi kecil ialah bila kita colour ataupun kita pakai celak di seluruh mata. Contohnya, okay, dia akan end up jadi macam ni. Macam tu lah. Dia comel, jadi kecil. So ini common mistake yang biasa orang buat. Kalau untuk celak ni pula, pen liner, apa yang biasanya kalau kita buat echo pun, you all selalu buat macam ni. Macam tu kan. Nampak tak perubahan dia? Nampak sangat-sangat enlarge kan? So ini baru sikit lah. Tapi kebanyakan orang dia hanya sampai situ je. Dia sebenarnya ada trik dia supaya nampak macam mata tu buah badam tau. Jadi hari ni saya akan ajar bagaimana cara yang sesuai supaya mata tu nampak lagi bukaan lebar lah. Dan celak ni juga dia ada tips supaya nampak dia tahan lama. Dan dari satu dia tak nampak terlalu berumur. Mistake dia bila orang muda dia suka pakai celak macam ni, dia nampak aging sikit muka dia. Dan apa tips supaya orang yang muda boleh pakai juga celak supaya nampak macam bold kan? Saya akan tunjuk cara yang biasanya saya akan guna, yang saya percaya you all boleh praktiskan sendiri kat rumah. Okay, first saya pakai pen liner ni untuk celak bahagian atas. First kita kena buat wings. Walaupun mata kita kecil ke, sepet ke, you all kena buat wings. Lagi satu mistake yang banyak orang buat ialah dia terlalu tebal kalau kat sini. Untuk mata Asia, macam mata saya contohnya, kita punya crease ni tak berapa tinggi ataupun lebar, tak macam mata orang India kan, dia punya tu lebar. Jadi dia punya celak tu memang lawa tebal. Masalahnya bila kita tengok teenagers dia kalau nak nampak macam gotik gitu kan. So apa yang dia buat ialah dia akan tebalkan lagi dia punya eyeliner. So saya akan tunjuk apa akan jadi sekiranya eyeliner tu dia tebal. Dia buat liner macam tu, dia akan buat tebal lagi. Ini mungkin ilusi perasaan dia nak nampak mata tu lagi besar kan. Dia memang sangat mudah untuk draw dan berus dia sangat halus.
So end up mata kita nampak terlalu intense. Okey. Apa mistake celak macam ni ialah bila kita pakai celak dia semua sama shape, maksudnya dia punya ketebalan daripada hujung ke depan semua sama. Dia akan hilangkan shape mata yang kita nak create baru. Contohnya mata saya jenis macam biji guli contoh kan. Saya nak mata saya seperti buah badam. Jadi dia punya trick ialah dia kena nipis di sini, hujung tu baru dia tebal. Jangan semua pun tebal. So dia end up dia akan jadi macam ni. Tapi kalau kita pakai pen liner ni, you all jangan risaulah sebab memang mudah sangat untuk apply. Jadi dia takkan ada masalah dengan gigil. Okey, untuk beginner yang tak biasa pakai celak, you all tak payah risau. You all just pakai pensel ni, then you all smashkan je. Pun mudah untuk kita nampak seolah-olah kita pakai celak yang cantik lah. Okay, so ini common mistake yang banyak orang buat. So saya akan tunjuk bagaimana cara untuk enhancekan kita punya bentuk mata dengan penggunaan celak. First, kalau kita nak nampak mata kita besar, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu enhancekan ekor mata ni. Nampak kan ekor mata ni? So banyak orang mula dengan sini. Tetapi saya kalau pakai celak, saya suka mula dengan hujung. So apa yang saya buat ialah saya punya line mata ni, so saya akan buat dia gap dia keluar sikit ke sini. Okey, dia ada dua teknik. Kalau Korean punya style, diorang suka mata yang slanted sikit lah ke bawah. Okay, tapi kalau mata yang agak memang dah jatuh, you all jangan try teknik tu, nanti nampak lagi sedih muka. Okay, so apa yang saya buat ialah tengok ujung mata ni, kita drawkan satu line. Line ni adalah sebagai satu guideline untuk kita, so kita tahu mana kita nak tarik. Okay, tu macam tu. Nampak kan? So dia akan jadi macam kita punya bulu mata lah. Next ialah kita akan buat satu garis macam ni. Kita akan colourkan kita punya hujung mata. Drawkan dulu, fill in. Ingat bila kita draw celak, perbezaannya kalau kita nampak kat sini dia tumpul ataupun dia tebal. Tapi di sini ialah dia nipis. Kalau boleh avoid terlalu tebal sebab dia nampak macam fake sikit. Dan apa yang kita buat ialah di hujung mata ni kita kena buat dia close dengan kita punya bulu mata. So dia akan nampak macam real. So teknik dia ialah, you kena tengok betul So saya akan fill in kan bulu mata ni. Saya tak draw dia tebal sebab kita nak hujung mata tu dia panjang ke luar. So ambil ni. Okay, nampak kan? Okay, sampai di hujung tiada. Make sure jangan terlalu tebal. Okay, nampak tak dia punya different dia? So yang ini dengan ini. Yang ini saya punya double eyelid dia tak nampak kan, dia tertutup. So yang ini dia akan nampak macam fresh tau. So kelebihan dia ialah bila kita buat liner yang tak terlalu heavy, kita punya muka nampak lebih young. Ini tips untuk orang-orang dah berumur macam saya lah. Lepas tu tips yang kedua, untuk kita punya mata nampak lagi panjang dan besar, you all nampak tak tear duct kat hujung ni, you all lebihkan sikit. Tapi jangan terlalu lebih sebab nanti nampak macam mata tu bercantum pula. Orang ingat alien mana terlepas. So cara dia ialah ni, ambil sikit ni. Jangan press sangat sebab pen ni intense kan. So tarik sikit. Okay, nampak tak perbezaan dia? So sekiranya you all nak adjust lagi, ni ambil sikit, lebihkan. Okay, macam tu. So kita akan dapat macam cat eye look. So ini perbezaan dia. Untuk eyeliner dulu bahagian atas, perbezaan dia kalau kita buat yang jenis macam ni semua satu shape, ataupun kita buat yang berbeza dia punya angle dia. Contohnya kita tebalkan di hujung, tengah-tengah dinipiskan. Dan bagus teknik ni untuk orang yang kurang bulu mata tau. So you all ambil pen ni, you all boleh fill in kan kat bahagian bulu mata yang macam jelas tu. Kemudian untuk celak bawah mata pula, kebanyakan orang kita bila letak celak dia suka ada gap kat tengah-tengah ni. Tak cantik tau, nampak macam ada benda tak siap. So apa yang saya buat biasanya ialah warm upkan dulu pen ni, pensel ni sebab dia pun waterproof. Yang ni saya ambil warna black. So bila kita smudge kan, okay, kita ambil hujung kan, nampak tak hujung mata ni? Ni kena bawa cantumkan dia. Kebanyakan orang kita dia tak cantumkan, dia biar lepas. Bila kita buat macam ni, mata kita akan nampak kecil. You all ada dua teknik. You all boleh pakai kat sini ataupun lebihkan sikit dekat kulit bawah ni. Kan ada kulit mata ni. Masalahnya kalau orang yang biasa, dia nak cepat kan, dia malas, dia biar je macam ni. Masalahnya bila macam ni, dia memang nampak macam kasar sentuhan tu. Kalau nak cantik kena lebih sikit. So saya akan bawa extra ni ke sini. Bukan kita bila celak tu macam kat sini kan, kita habis kat sini je. Dia nampak kecil lah mata tu. So kita lebihkan dekat sini. Kemudian celak hitam ni kalau kita nak nampak mata kita macam smoky, bold, you all buat semua. Tapi kalau tak nak, buat macam saya buat sekarang ni, lepas tu you all boleh cari cotton bud ataupun apa saja brush. So saya akan smashkan. Tujuan dia ialah supaya kita punya solekan mata tu dia nampak soft dan juga tak heavy. Liner saya buat separuh je sebab saya nak nampak solekan hujung mata tu dia tajam. So you all brush supaya dia faded, terus keluar. Ini untuk yang simple. So kalau kita nak lagi bold, smoky, daripada jauh pun nampak macam mata kita je. Sapukan dekat sini. Make sure semua you all kena draw. Dan jangan dekat bawah ni pun kita buat hitam macam sini.
Macam konsep kita buat wing liner tadi. Tapi still kita perlu smashkan dengan brush supaya dia nampak clean. Saya nak ajar tips sikit bagaimana kalau kita nak buat hujung mata kita ni macam dia ada soket kita ekstra sikit. So apa yang kita perlu buat ialah bahagian mata kita ni kita nak ada crease baru sebab kita nak nampak kelopak mata lagi besar. You all ambilkan pen liner ni, you all drawkan macam ni. Ni kan hujung wing tadi kan. You all ambil ni, draw macam ni. Ni belum siap. Jangan keluar macam ni pula. Ingat tak betul kan. So ambil brush, kita brushkan sampai dia tak kelihatan. Tapi kalau nak nampak natural, you all pakai coat warna dark brown ya. So faded kan. Make sure dia sampai faded. Macam ini macam ala-ala teknik contouring lah. Masuk ke dalam sikit. So you all akan dapat soket baru. Macam tu lah. Senang ke susah? Senang je kan. So kita dah ada new crease kat situ. Hanya menggunakan celak ni je. Saya percaya tadi dia ringkas, you boleh pakai untuk pergi kerja ke, pergi jalan-jalan, berdating dan sebagainya. Okay, itu saja dan you boleh tengok comparison dia. Common yang biasa, majority perempuan pakai celak dan you boleh try teknik baru yang saya ajar tadi. You akan perasan mata you lebih fresh, dia jauh nampak lebih terbuka gitu, bundar. Walaupun kita menggunakan celak yang heavy dekat bahagian mata. So that's it untuk tutorial yang ringkas bagaimana menggunakan pen liner terbaru daripada Snow Tinggi untuk you all pakai celak yang lebih wow daripada biasa. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel untuk latest tutorial dan juga apa sahaja video kesihatan. Thumbs up dan komen di ruangan bawah untuk sebarang pertanyaan, okey? Dan bagi mereka yang nak dapatkan produk Snow Tinggi, boleh dapatkan di outlet Snow Tinggi di seluruh Malaysia ataupun di Watson yang terpilih. Jumpa lagi untuk next video. Bye! So, hari ni saya akan tunjuk 3 colour swatches yang ada dalam BB cushion terbaru pada Snow Tinggi ni. Kod 01 cotton candy ni sesuai untuk kuning kejernihan ataupun kulit putih kuning lah senang cerita ya, ataupun kemerahan serta pucat. Kod 02 lollipop untuk sederhana cerah supaya efek nampak natural, terutama kulit yang cerah kekuningan ataupun kemerahan. Kod 03 cherry blossom bagi kulit medium sederhana cerah supaya efek kulit nampak berseri je. Okey, produk ni harga dia ialah RM47.60 sahaja bagi ahli Snow Tinggi dan bukan member ialah RM49.50. So harga dia sangat-sangat reasonable, tahan lama dan yang paling penting cantik sangat kat kulit, memang flawless betul. So make sure you grab satu sempena sebelum raya.